Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amin Zulaika binti Muhammad Zaharin. Saya berumur 12 tahun dan merupakan murid di SK51. Kod sekolah saya ialah MBB 1031. Saya mempunyai minat yang mendalam terhadap membaca. Kerana membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Ilmu itu luas, mencakupi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, sains, sejarah dan banyak lagi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang sangat menarik perhatian saya, iaitu Salahuddin Ayyubi. Mari kita sama-sama menyelami kisah yang terdapat dalam novel ini. Novel ini merupakan hasil karya Abdul Latif Talib dan diterbitkan pada tahun 13 oleh PTS Litera Utama Sendian Berhad. Ia mengandungi 286 halaman dengan 25 bab penuh dengan kisah yang mendebarkan serta memberikan pengajaran kepada pembaca. Kisah ini mengisahkan tentang seorang tokoh Islam terkemuka, Salahuddin Ayyubi, yang bukan sahaja mahir dalam ilmu ketenteraan, tapi ilmu agama, juga mendalami ilmu agama. Sejak kecil, beliau diasuh oleh ayah dan bapa saudaranya di kota Aleppo, Syria. Apabila dewasa, Salahuddin menjadi seorang penghulu yang cekap menunggang kuda dan menyertai tentera berkuda Sultan Aleppo. Namun, beliau kemudian diarahkan berpindah ke Mesir. Perpindahan tersebut adalah sesuatu yang diterima dengan hati yang berat kerana kecintaan terhadap Aleppo. Dari usia muda, Salahuddin sudah menanam semangat jihad dalam dirinya. Dengan kebijaksanaannya dalam menyusun strategi peperangan, beliau akhirnya menjadi Sultan Mesir. Kehebatan begitu terselar sehingga musuh-musuhnya getar, terutamanya tentera salib yang berusaha menawan negara-negara Islam. Namun, dengan tekad dan keazaman yang tinggi, Salahuddin akhirnya berjaya menawan kota Jerusalem dan mengikat perjanjian damai dengan tentera salib. Setelah kerjaan besar ini, beliau jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhir pada malam 27 Safar 598 Hijrah, Mac 1183, ketika berumur 55 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Damsyik, Syria. Kisah Salahuddin Ayyubi memberi banyak pengajaran kepada kita. Antaranya ialah ketawaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau merupakan seorang pemimpin yang taat dan menjadikan Islam sebagai pemegang utama. Selain itu, keberanian dan kepemimpinan Salahuddin, seorang yang bijak mengatur strategi peperangan demi mempertahankan tanah airnya. Kesabaran dan kecekalan Salahuddin dapat dijadikan contoh dalam menghadapi ujian walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Beliau tidak pernah berputus asa dalam perjuangannya. Novel ini bukan sahaja menarik tetapi juga penuh dengan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan inspirasi dalam
kehidupan kita. Salahuddin Ayyubi adalah contoh pahlawan Islam yang sejati. Beliau adalah seorang yang berilmu, berani dan berhati mulia. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana semua sudi mendengar saya.